Saya tidak setuju Gen Z, especially perempuan, dia masih nak tindah orang jatuh. Bukan berpihak kepada lelaki, tetapi disebabkan pengalaman hidup saya in marriage, saya rasa lelaki perlu dihormati. Kita diuji dengan perkataan kita sendiri. Masa aku umur 20 lebih, aku independent. Aku tak perlukan lelaki. Lepas aku divorce pun, aku still lagi macam, okay, tak apalah, tak ada jatuh, aku boleh hidup. Tapi Allah maha membolak-balikkan hati. Lo ni aku rasa kamu tak ada, sunyi gila-gila. 3, 2, 1, action. Kembali lagi kita dalam rancangan Buah Duo Podcast. Kak terawak sekali. Buah Duo Podcast. Tangan podcast. Gana-gana? Cabut mic mana ni? Dok. Podcast kita. Ana? Podcast. Ah. Kembali lagi bersama rancangan Buah Duo Podcast. Tolong mani. Okey, jadi kita masih lagi bersama Kak Mua yang dikenali sebagai Mua ni. Mua. Dia tak sebut nama dia sendiri. Tak sebab untuk kena mana. Oh, tak kenal mana. Jadi kalau bila jumpa, orang panggil, Saya Mua. panggil Mua gitu lah. Saya Mua. Saya Mua. Oh, dia panggil saya Mua. Walaupun ramai Mua-Mua ke lain, tapi kalau orang sebut saya Mua memang aku je lah. Memang kena waktu, tak ada orang lain. Tak ada dunia, tak ada dah saya Mua lah. Okey. Okey, untuk ni kata episod yang terakhir lah kata kali ni kita buat 2 episod lah. Episod yang terakhir, jadi kita nak bincangkan berkaitan dengan isu wanita dan juga ideologi feminism. Okey. Jadi ramai orang kata, bukan ramai orang kata, saya pernah dengar Kak bagi tahu berkaitan dengan ideologi feminism ni. Jadi apa sebenarnya maksud feminism ni? Bagi pandangan saya. Pandangan Kak lah. Setiap orang mungkin berbeza-beza dia punya fahaman. Kalau Kak lagu mana? Hok relate dengan zaman lo ni ke? Relate dengan zaman lo ni. Tapi saya sebelum saya nak catch ni, saya buat research dah. Feminism ni maksudnya dia ideologi, mari daripada ideologi barat yang membawa maksud perempuan nak hak sama rata dengan lelaki. Maksudnya dari segi education, pekerjaan. Kalau education tu saya rasa saya setujulah sebab semua orang perlu, perempuan perlu education sebab perempuan berpendidikan berkejaya bukan untuk menyaingi lelaki tapi untuk membangun generasi. Sebab mu nak jadi ibu walaupun mu single mother ko, jadi isteri full housewife pun, tapi mu kena didik anak mu rumah, betul tak? Lelaki tu baik cari pitih. Betul kan? Jadi mengikut fahaman saya, Gen Z lo ni Gen Z ni dia ada banyak maksud, tapi saya setuju ni sikit dia. Saya tidak setuju. Okey, mata Kak pala berapa? Saya 92 Gen Y, atas sikit pada awak. Okey. Saya tidak setuju Gen Z, especially perempuan, dia masih nak tindah orang jatuh. Saya bukan sebab Zizi kata saya gila jatuh, dok, bukan. Zizi tengah panas sekarang dekat belakang tabir. Tapi ni saya juga bukan berpihak kepada lelaki, tetapi disebabkan pengalaman hidup saya in marriage, saya rasa lelaki perlu dihormati. Perlu dihormati tu bukan maksud kita duduk rebah kaki dia. Orang jatuh, dia nak tindak hormat dia. Orang Tino nak kasih sayang. Untuk mendapatkan dua benda, it take two tango. Kena give and take. Apa kalau lo ni kan? Banyak ke orang Tino? Kebanyakan orang Tino Gen Z lo ni, dia saya rasa macam nak mampu orang jatuh pun ada. In relationship, tak ada hubungan apa-apa. Nak orang jatuh provide everything. Saya tidak setuju. Dia buat jatuh jadi ibarat macam jadi hamba lah. Bukan hamba, tapi lubuk duit. Like ATM. Okay. Okay, lo ni ke materialistik. Okay, betul tak? Gen Z tiap kali jumpa nak kena beli bunga. Okay, beli bunga. Orang jatuh beli bunga, orang jatuh ambil bayar minyak, orang jatuh bayar makan, kena we hadiah semua. So, kita we gapo je orang jatuh selok kain kau. Maksudnya ni dalam hubungan rumah tangga dah ataupun bukan in relationship baru. Okay, lo ni ke Gen Z ke kita tengok dalam TikTok tengok trending. Orang jatuh mesti jadi provider. What do you mean by provider? Dalam marriage, dalam Islam sendiri, provider benda yang nafkah keperluan yang wajib sahaja, bukan kemewahan. Tapi kalau lelaki tu mampu, why not? Saya percaya kalau seorang lelaki tu mampu, dia akan beri sahaja. Betul. Tapi saya percaya benda tu. Saya in marriage 14 tahun. Saya tak pernah membebankan suami saya dulu. Lebih daripada kemampuan dia. Kalau saya nak benda yang luar daripada kemampuan dia, saya cari sendiri. Saya boleh cari duit sendiri. Sebab
Orang jatuh dia ada tanggungjawab mak ayah dia nak kena duit. In relationship pun mu nak habiskan duit jatuh. Adakah jaminan jatuh tu akan jadi tok lelaki mu? Betul. Betul tak? Betul. Sama je. Lepas tu perempuan selalu menuntut jatuh kena buat gini kat retina. Jatuh kena gini. Tapi muka pun dia jado. Dengan tok pandanya ngaji sekolah sekak jalan. Aurat tak tutup. Contoh. Saya sendiri pun tak sempurna. Lepas tu hak provider tadi tu. Hak provider tadi. Saya bukan duduk di pihak lelaki, tapi disebabkan ideologi feminisme daripada barat tu yang menyebabkan orang jatuh dia jadi rasa tak nak adil. sama rata boleh. Dari segi pendidikan, kerjaya, orang Tino perlu diberikan hak yang sama. Betul. Boleh keluar daripada rumah. Tapi kalau untuk menuntut lelaki dari relationship nak habis duit jatuh, aku tak setuju sebab aku ada adik-beradik jatuh. Kalau orang Tino buat gitu ke adik-beradik jatuh, aku esok aku ada anak jatuh kau, aku tak setuju. Aku sebagai ibu belum jadi gapo-gapo lagi. In marriage also. Mu nak tuntut orang jatuh bui everything kamu A sampai Z. Mu untuk lelaki balik ais gelas pun untuk ide. Contoh. Walaupun aku dah gagal. Sebab aku gagal dari perkahwin ni, mungkin ada lag yang aku tak buat dulu, aku ambil tu jadi iktibar. In future marriage aku, kalau aku ada jodoh, tak tahu bila, tak tahu ada, aku mati dulu kau apa kan, aku akan buat give the best service for my future husband yang mungkin aku lag dulu. Belajar daripada pengalaman. Belajar daripada pengalaman. Tak ada orang sempurna. Tapi of course aku akan beri yang terbaik lah untuk suami aku nanti. Kalau ada jodoh, tak tahu bila. Dan Gen Z perlu ubah benda-benda macam tu. Okey, contohnya? Contohnya, jangan menuntut jika kita tidak boleh memberi. Okey, kalau macam contoh lah, kita bagi contoh kalau tubik makan tak? Tubik makan. Tubik makan sekali okey lah. Relationship, bukan marriage. Lelaki bayar. Tapi bila tubik 5-6 kali ataupun dah sebulan sampai setahun, lelaki masih bayar. Contoh. Aku tak setuju. Kenapa tak setuju? Sebab apa jatuh tu bukan jadi gandung kamu. Sila ibu dah habis PT kamu bukan jadi bini dia. Dia sakit hati nanti. Same goes to you. Kalau mu saya kat jatuh tu, mu memberi betul ke Tino ke? Sama je Tino jatuh. Dia akan jadi bodoh bila cinta, betul tak? Tapi kalau mu memberi siapa masuk, apa mu suka? Salah aku ayat ni. Bila mu Okay. Mu lah kali jatuh tu tinggal mu. Kenapa mu rasa sakit hati? Sama juga macam jatuh. Lepas tu aku sangat tak setuju sikit-sikit. Macam Zizi Oyak. Betul, Zizi saat ni backup aku. Aku accept that fact. Tapi aku tak setuju orang jatuh kena mengejar perempuan. Sepatutnya mu kejar, kau kejar mu lah. Kita main keliling padai. Barulah mencapai tujuan yang sama. Setuju? Betul. Kalau jatuh saja kejar kita dah tak save dia. Supaya dia ada maruah diri juga. Apa tadi kalau perempuan mengejar lelaki? Cuma cukup kena tahu maruah perempuan tu, maksudnya setara mana lah. Betul lah. Jangan lebih pada hak lah. Jangan lebih pada hak mengejar. Tak salah pun. Tak ada istilah pergi cari timba. Macam ZRA Royak yang sumuk flotilla tu. Nama kepada dia? Nama penuh dia? Haji Zainal ke? Dia kata gini. Walaupun tak ada orang sokong dia. Sebab dia ni majoriti perempuan menguasai social media. Betul tak? Orang jatuh senyap kan? Dia kata lelaki kena cari perempuan yang mencintai dia. Sebab orang jatuh banyak tanggungjawab. Kau duduk main kerja retin, tak kerja buat mu. Kau duduk kerja Zizi pagi-pagi gelap. Tak kerja buat mu ni. Pamu nak nikah ke mana dengan Zizi? Tak ada jadi PT kau duduk kerja Zizi, duduk ngaji semacam 4 kali semetar. Betul? Betul tak? Kalau aku gitulah. It take to tango. Aku rasa tak bertuah lah kalau mu boleh aku. Aku jadi dulu masa aku umur 20 lebih, aku macam Zizi juga. Aku menuntut lebih. Aku yang jatuh kena gini, jatuh. At the end of the day, apa jadi? Contoh, aku pula strong character. Aku pula dominant. Okay. Mungkin ex aku rasa aku tak hormat dia. Tambah-tambah lagi aku lebih daripada dia. Contoh. Lebih sikit. Jadi aku belajar daripada situ. In marriage also, tinggi mana pun kita, di luar saya mua, di luar influencer, famous person, tapi bila balik rumah, kita kena duduk bawah. Suami duduk sini, kita duduk bawah. Betul. Dia tak menghina kita. Sebab memang tu yang Islam ajar. Iyalah, saya ramai orang nak yang orang kata apa, feminism nak sama rata ke apa, tapi dia pernah rasai kedok dia orang kata apa, ujian di sebalik pengorbanan seorang lelaki bekerja tengah panas. Kau contoh kalau kerja tengah panas. Betul. Hari-hari
fikir pasal tanggungjawab, bukan bertanggung duit dan ekonomi, bukan sahaja fikir pasal keluarga sendiri, malah keluarga kata apa? Yalah, keluarga hak pihak jatuh dah so. Lepas tu keluarga sendiri dah pula kena mikir dah. Jadi alah, saya macam pun berkurang setuju juga sebab dia nak sama. Tapi dia tak si rasa memberi. Dia tak si rasa supaya kita rasa. Sebab fahaman barat tu lah. Dia dah lari daripada radio tu. Merosakkan mindset Gen Z. Gen Z pula tak ada ilmu pasal perkahwinan. Betul tak? Saya tak kata saya banyak ilmu, tapi saya bukan duduk di pihak jatuh. Jatuh pun kena compromise juga. Maksudnya kena fikir jugalah tanggungjawab. Tapi saya rasa pasal ideologi feminin saya tak setuju lah. Bukan tak setuju sepenuhnya. Betul, jatuh memang kena provide yang asas je lah. Jangan kata melawan hukum dan juga ikut sunnah Al-Quran dah. Lepas tu duk menegakkan high value woman. Okey, menarik ni high value woman ni. Viral tengah trend ni. Tengah trend. Apa pandangan Kak tentang high value woman saya ni? Daripada dulu lagi saya bukan saya ngaku high value woman, saya cuma bagi macam high value woman gini. Tapi saya broken lepas macam duk jerit apa macam Siti Royak dah. Lepas tu demo ni kata high value woman. Lepas tu duk kejar lelaki ke apa. Fasa kejar tu sebenarnya chat tu dah habis lama dah. Once I nak upload, maksudnya I move on lama dah sebenarnya. Cuma baru nak upload, it's just for content. Aku bukan nak memalukan mu pun. Rasa kan lah. Okay gitu kan. Okay, aku guna je lah gapur akada. Okay. Lepas tu gapuran ni hot trend dah high value woman. High value woman. Mu kena faham, high value woman ni bukan bermakna kita tak boleh mencintai seorang lelaki. Bukan tak boleh, semua orang ada perasaan. Cumanya high value woman bagi aku, dia tahu gapo dia nak dalam hidup dia. Dia tahu siapa yang dia nak pilih untuk stay dengan dia. Betul. Memang nampak macam aku mengejar orang jatuh. Aku ambitious. Once aku rasa okay, I'm done, aku akan berhenti. Macam lah ni, I'm done. Gitulah maksudnya. Selagi aku rasa boleh fix benda tu, aku akan fix. Betul. Siapa habis. Tu aku. Orang lain aku tak tahu. Yang penting usaha lah. Ada kalau rasa kita nak dia okay. Tapi dia ada limit juga. Kita kan manusia biasa dok. Tak ada lah siapa macam aku jerit. Tak ada. Maksud jerit dalam tu kita sedih sebab macam orang buat kita gitu. Orang tak appreciate gapo yang kita telah beri. Yalah. Tapi bukan maksud aku ni jerit kaki dia memang dok lah. Orang Tino ni salah faham. Nak jadi high value woman, piti pun tak ada, kijau pun tak ada. Duk rumah pakai sarung, ngatok janguknya gapo. Tapi tiba-tiba high value woman duk rumah. Tok laki mu tak hormat, tak tahu gapo nak hidup mu. Bukan high value woman, mu ego. Betul. Okay. Kalau jelah kebanyakan ramai orang kata perempuan yang selalu berdikari, maksudnya independen lah. Susah nak nikah. Betul kau Kak? Kak setuju kau tak dengan benda tu? Susah nak nikah, saya setuju juga. Tapi not fully 100%. Sebab dulu saya royak berdasarkan pengalaman saya. Kadang-kadang ucapan kita diuji dengan perkataan kita sendiri. Kita memang diuji dengan ucapan kita sendiri. Plus kita kata-kata kita tu makan diri kita tu. Aku kecek benda betul. Betul. Sebab masa aku umur 20 lebih, aku independent. Aku tak perlukan lelaki. Masa tu in marriage. Ada problem lah. Maksudnya kita rasa macam serabut. Aku tak lelaki. Biasanya dia akan rasa independent dan juga dia tak perlukan lelaki bila dia dah lalui masalah dengan lelaki. Betul. Tambah kita pula ada kerjaya. Kerja government. Lebih sikit pada orang jatuh. Serong mangguk. Otak aku mengakui. Kita perempuan. Sebab tu dalam Islam, perempuan tak boleh pergi peti banyak. Betul. Perempuan tak boleh jadi pemimpin. Memang tak boleh jadi. Tak boleh. Sebab dia akan rasa itu perempuan lah. Sebab tu Islam dia buat mindset comel. Perempuan dengan lelaki pun jauh beza dah. Betul. Tapi aku realise benda tu selepas aku divorce. Lepas aku divorce pun aku still lagi macam okay, tak apalah, tak ada jatuh, aku boleh hidup. Tapi Allah maha membolak-balikkan hati. Lo ni aku rasa pun tak ada, sunyi gila-gila. Dulu aku okay, aku akan hidup dengan anak aku sampai aku besar. Aku sini kau. Tapi sampai satu masa Allah hadirkan rasa sunyi dari hidup aku. Macam walaupun aku sibuk dengan kerja, tapi ada hole dalam jiwa aku, yang mana sebenarnya aku memang memerlukan seorang lelaki. Bukan bermaksud aku tak high value, bukan maksud aku desperate. Lumrah
Betul. Manusia diciptakan berpasangan. Sedangkan Adam pun rasa sunyi masa duduk dalam syurga. Yalah. Allah ciptakan Hawa. Sampai bila nak kerja? Sampai bila nak kerja ke? Time kerja, time Alexi. Ha? Nak juga split call. Ha? Dia dah 3 bulan habis kontrak mampu. Tak sambung. Tak ini meri dengan aku. Aku pula reflect. Tak asik gila Siapa nak tu juga tak kahwin tu. Padai muka. Hak nampak aku desperate. Benar akulah mastermind. I'm a leader. I'm a player. Pemain armor. Okay. Okey, jadi sambung sikit lagi pasal berkaitan dengan independen ni. Okay. Sampai bila? Lepas tu lo ni semua kan ramai single mother lo ni kan, sebab benarnya daripada dulu lagi single mother, tapi lo ni social media cerah sikit. Betul. It's okay sebab mungkin nak follow trend ataupun nak sharing ke apa kan. Tapi lo ni aku tengok ramai orang Tino duk mempertahankan siapa paling lama jadi single mother dia lah hebat. Bodoh, sangat-sangat bodoh. Yo. Ada deh. Ada. Dari lah aku, Kak, saya single mother 11 tahun dah. Okey je duk sore. Baik Kak fokus pada anak Kak. What the hell? Betul ke 11 tahun dia tak ada hubungan mana-mana lelaki? Ya ada. Kau pernah berapa kali pak? Maaf ya. Dia maksudnya dia rasa bangga. Oh saya 11 tahun. Oh tak ada jatuh. Tak nikah lagi. Dia sebenarnya bila mu kecek gitu, pun sunyi sebenarnya. Kalau mu betul-betul bahagia, mu tak kecek gitu. Betul. Betul ke tak? Bapa nak kecek. Apa nak kecek, apa nak body paling lama. Hei, mu nak 11 tahun sore, nak gosok sore, nak guna terung kau timu ikut mung. Tapi aku memang memerlukan seorang lelaki. Betul. Sebab aku manusia normal, bukan untuk kau baru jatuh. Untuk macam malam-malam kita nak yelah, ada pasangan, nak kecek, bermanja. Macam bunga Zizi. Tu lain dah. Aku aja. Ya Allah. Macam gitu. Hei, habis kau pak tekak habis apa aku dah. Tekak dah. Memang podcast kita dah. Jangan muka nak kecang. Jadi behave lalu. Macam gitulah dia mempertahankan paling siapa paling lama single mother, dia lah paling hebat. No need. Mu rasa mu nak sendiri mu hebat kok mu. Ada orang aku sangat respect. Ada orang lepas habis dah tu kahwin, itu baru player. Maksudnya itu baru wanita yang betul-betul move on. Itu baru laku panggil. Itu baru laku. Ni dah duk main laku. Duk main laku ni kodok. Lepas tu duk apa ni? Redeem diri sendiri. High value. Pui. Sebab aku dulu gitu. Jadi aku belajar daripada gapo kecek kata-kata tu memakan diri aku dah. Betul. Sebab tu aku macam okay, berkecek gitu. Masa kita umur 20 lebih, kita banyak ikut emosi. Masa kita masuk 30, kita dah melalui perceraian, kita perah anak sore, kita jadi boleh mikir dengan waras. Betul. Zizi tak salah. Betul dah Zizi royak. Ya backup aku. Betul dah. Terima kasih Zizi. Backup aku. Tapi saya rasa yelah ramai kata akak ni lepas jadi single mom, kau milih nak cari pasangan. Siapa yang kata? Siapa? Duk Saya lah. nak ke dia? Ya Allah. Okey. Yalah. Semua. Zizi, jangan nombor telefon ni. Kau mana ni tak betul. Jadi kak kata kak milih lah. Betul kan? Kak sendiri ayat kan kak kena pilih. Nak lagu mana, lagu ni terah tak jadi, terah tu tak jadi, terah ni tak jadi. Dan orang kata kalau diberi pilihan, ciri lagu mana yang betul-betul kak rasa Allah. tapi payah. Senggol. Barang antik diperkelas. Okey. Ciri lagu mana? Macam aku kerja ni open. Okey, ciri ni bukan orang kata appearance. Maksudnya bukan kak sore lah. Orang kata kak wakil. Wakil kepada single mom di luar sana. Ciri yang lagu mana? Sebab belajar daripada pengalaman ni. Okey. Mungkin lebih berhati-hati dalam memilih pasangan sebab kita tak si repeat circle yang sama. Tapi sebenarnya kita kena tahu setiap lelaki adalah berbeza. Hanif dengan Kawet tu pakai singlet tu lagu lain. Karakter walaupun lelaki semuanya sama. Tapi perangai lain-lain. Hanif cara ngaju lagu lain. Kawet tu cara ngaju. Tak ngaju dia. Betul. Malam ni aku rasa malah. Contoh. Hanif. Contoh. Kita jangan sama ke semua lelaki adalah sama. Walaupun sama je benarnya jatuh. Duk main benda sama. Tapi setiap karakter individu adalah berbeza. Jangan kita hidup dalam trauma kita dan kita memukul rata semua lelaki. Jangan. Sebab bila kita duk macam sebenarnya kita ego, sebenarnya kita orang Tino. Ego tu semua orang ada jatuh Tino. Tapi jangan kita hidup dalam trauma kita sehingga kita menyalahkan
semua jatuh sama. Tak layak dah kita nak hidup bahagia. Kita yang memilih untuk kita tidak layak untuk bahagia sebenarnya. Mungkin single mother dia memilih sebab tak saya lalui circle yang sama. Dan saya rasa ciri-ciri yang tu mungkin dia nak cari lebih better daripada sebelum ni lah. Kalau macam sebelum ni nafkah 50 riyal seminggu, kau ni nak 500 seminggu. Contoh. Pekerjaan lah. Dari segi Pekerjaan tu ada yalah tanggungjawab dan pekerjaan pun atau individu kot. Macam aku duk yo nak 20k sebulan, 150k hantar sebab buy one free two. Dengar dah habis 150k kau tak? Buy one free, tak ada lah aku. Sebenarnya sebab aku tak say, sebab tu aku royak gitu. Tapi kalau bayar sungguh? No, gila tak say. Aku royak gitu sebab aku tak say. Maksudnya tapi kalau dia aku jumpa orang tu tak nak cari mana kat 150k sebulan banyak munyak-anyok kau tak nikah tu orang lekai katanya netizen. Dak lah maksudnya kita bila kita tak say benda tak jadi payah lah. Bila kita nak mudah-mudah je lah. Yang penting bertanggungjawab. Baik budi pekerti, of course, yang boleh menyayangi kita lebih daripada kita sayang dia. Betul, sebab kita nak kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan kalau macam aku nak orang yang boleh hilangkan aku punya masculine energy. Like yalah, nak manja lah. Nak manja. Male-male buat kereta diri. Okey. Saya pula buat kereta. Bol hau buat kereta 10 tahun dah dia buat kereta sendiri. Aku nak tu benarnya. Duit boleh dicari, boleh diusahakan bersama. Nak kopak. Contoh. Tapi muka deh. Memang tokak. Memang tokak dah. Aduh. Nak berkasih sayang lah. Maksudnya boleh kita shoulder to cry on. Betul. Sometimes kita ada masa down, kita nak kecek dengan siapa kalau tak ada pasangan. Betul. Okay. Jadi kebahagiaan yang sebenar dalam rumah tangga apa Kak? Kebahagiaan yang sebenar dalam rumah tangga adalah saling melengkapi each other. Bukan harta. Bukan. Kekayaan. Saya dah rasa saya ni ada duit ke, tapi apa saya tak bahagia? Sebab apa? Sebab tak ada pasangan. Tapi kalau ada pasangan yang kaya, adakah dapat kebahagiaan itu? Tak juga. Dia kalau orang kaya, kalau dapat rezeki, tapi kita tak tahu perkahwinan ke macam perjudian untuk seorang wanita dah. Jatuh tak ada masalah. Kalau kita dapat orang kaya, dia bertanggungjawab lagi okey. Macam memelak lah, tuah lah kita bagi dah. Tapi rezeki boleh diusahakan bersama. Sebab rumah tangga ni panjang lagi perjalanan dia. Even mu dapat orang kaya sekalipun, mu tak tahu zaman bila tu lelaki makan jatuh. Bila bermula je rumah tangga akan ada ujian. Mana ada rumah tangga tak ada ujian? Macam mana nak menggapai syurga? Macam mana Tuhan akan uji macam mana seorang isteri berada bersama dengan suami tika susah. Tak okey sini semua. Mu tengok cerita-cerita jutawan-jutawan daripada dia ada harta banyak, jual kereta, jual Mustang, jual nak bayar hutang banyak. Siapa yang ada dengan dia? Isteri dia masa tu. Sebenarnya kita nampak yang diuji adalah lelaki. Sebenarnya soal isteri tu diuji sebenarnya. Masa tu lelaki susah. Dia boleh duduk dengan lelaki dia. Tapi masa dulu seneda. Betul. Tapi trend lah ni bila untuk lelaki susah, ciao. Kalau saya tak akan tinggal untuk lelaki saya, melainkan dia ada tina lain. Saya royak lalu. Okey, faham. Okey, jadi Peher lah. Tu bahas berkaitan dengan panja tu. Boleh terima tak? Panja dia. Saya boleh terima. Zizi merah. Setuju? Okey, saya nak tanya berkaitan dengan percintaan dan juga rumah tangga jugalah. Ni masih lagi dari tajuk lebih yang sama juga. Cuma pada pendapat Kak, kata kesilapan yang terbesar yang kata perempuan yang selalu buat ketika memilih pasangan hidup. Kesilapan terbesar. Tengok harta dulu. Loan ni ke, tambah-tambah loan ni ke. Provider. Mu tengok harta dulu. Mu tak tahu kau kahwin tu bukannya ada harta. Depan mu. Maksudnya jangan tengok harta dulu. Jangan tengok pekerjaan. Kena tengok. Kalau bagi saya gini. Orang jatuh, kalau dia ada rasa tanggungjawab, dia kijau lah gapo-gapo pun akan dapat menghasilkan duit. Pedok keberkatan tu dalam mencari rezeki dok betul dok. Mu cari CEO belakang. CEO nak kau kamu. Tak sisik. Mu po belah mana? Aku belah ni po tak sik. Kamu tu lagilah tak sik. Abang Kak. Sudah kata kamu. Tu bukannya gapo. Aku po lah orang kok gitu dah. Mu memek orang tak pandai pun mu. Maksudnya jangan tengok harta, tapi tengok tanggungjawab dia ke keluarga dia. Tanggungjawab dia masih dia relay dengan kita. Tengok tanggungjawab lah. Kawam tu maksudnya bertanggungjawab lah. Ada duit pun tak boleh. Berpiti kau bini kena ku apa. Duk tukar sport ring kereta, duk perabi, duk usun tina tu. Dia akan ada ujian. Ada orang
ada gaji yang sederhana, pekerjaan biasa-biasa, tetapi tanggungjawab dia ke keluarga sangatlah. Saya dah tengok satu TikTok yang dia dia mati bini dia masih setia tu. Ada tengok dok orang panggil siapa kuku dia. Siapa Seorang suami tu ada tengok dok. Ya. Buat apa? Dia kerja biasa-biasa je, tapi peti ais penuh dengan makannya. Dia cerita. Dia kerja biasa, dia siap oyak ke bini dia. Dia tak ada kereta yang mewah. Dia masih setia, bini dia meninggal loh pun. Saya sangat appreciate orang jatuh yang macam tu. Saya nak orang jatuh macam tu. Biar itu kaya pun. Peti ais penuh dengan makanan. Always ada. Berah lauk ada. Kalau dia ada lebih, saya kata dah orang jatuh. Kalau dia ada lebih, dia akan bui kamu. Betul. Kecuali muka deku. Tapi kalau mu ada lebih, kalau muka deku tak bui juga. Betul kacem. Betul tak? Gitu je maksudnya. Jangan tengok harta, tengok tanggungjawab, tengok perangai. Dan saya, kalau saya tengok orang jatuh, tak nyupuh lah tika yang marah. Menyupuh tak? Ya nyupuh kamu zizi tika yang marah. Zizi memang tak marah. Tengok zizi aku seru. Okay. Satu lagi soalan saya nak tanya. Lo ni ramai perempuan sanggup bertahan dalam hubungan disebabkan kata hubungan yang menyakitkan lah. Kerana jadi dia takut nak hidup. Nak keluar daripada hubungan. Nak keluar daripada hubungan. In relationship ke in marriage? Dua-dua. Bagi saya in marriage lah. Nikah dulu lah. Saya dulu pun takut. Sebab bila kita berkahwin, kita dah berkongsi hidup, ada dua sayap. Ada dua sayap. Bila kita decide untuk bercerai, kita tinggal sayap sebelah. Kita tino. Dawa. Ya Allah. Mesti makan roti gol adik-adik. Banyak ikhlas weh. Kita pula nak tino dua-dua. Kita lah jatuh, kita lah orang tino dekat rumah. Saya mikir lama lah sampai masa 4 tahun tu. Especially financial lah. Kalau sebelum ni suami kita tanggung kita suami tanggung kita belakang. Duit gaji kita tu betul-betul untuk kita. Kita nak beli ke apa ikut suka kita, nak makan sedap ke apa. Tapi bila kita decide nak bercerai, kita rasa macam tak boleh nak carry dah rumah tangga kita daripada duduk mai bekok, duduk mai balos macam depan anak. Kita kena tengok banyak faktor lah. Mungkin faktor yang orang rasa takut nak tubik tu, pertama tak ada kerja. Betul tak Zizi? Orang tino tak ada kerja, takut lalu. Lah kalau tu lelaki tinggal duk. Contoh mu nak cerah, mu nak makan ke apa, mu tak ada kerja. Sebab tu orang tino kena kerja. Betul. Kerja lah ni tak semestinya kena pergi tubik daripada rumah lah ni kan boleh buat affiliate ke apa. Kena belajar lah boleh benda live. tu. Boleh lah kalau kata tok lelaki mu tak wiki kerja. Tok lelaki mu pretty banyak mana kamu? Tok wimu kerja. Nak kau wili 50 hari seminggu minta klik 60 esok. Bodoh tu nama dia. Betul tak Zee? Jangan sampai gitulah. Perkara pertama paling takut tak ada kerja yang retino. Plus saya lah aku. Okay. Contoh dalam hubungan rumah tangga tu dah tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma ada masalah dari segi keluarga lah. Maksudnya belah pihak keluarga. Ada toksik dalam keluarga tu. Jadi it's normal. Yalah sesetengah orang yang tak boleh nak hadap lah benda tu. Apa patut kata nasihat lah. Nasihat ni macam hidup saya dia dengan dulu toksik je. Toksik macam ipar dua. Ipar mertua. Semua orang akan alami benda tu. Kalau dapat mertua baik, ipar tak baik. Betul. Kalau dapat the whole family baik, rezeki. Sebab kita memang akan diuji. Dapat suami baik, mertua pula tak baik. Dapat mertua baik, tu lelaki pula macam jembalang, macam sial. Contoh kan. Tapi mu kena ingat gini je. As long as mu dengan husband mu okey, orang lain tak tepi lah. Mu nak kopak dengan lelaki mu ada je, tak tua mu duduk sekali tengok tak ada. Jumpa jari-jari sudah lah. Buat macam aku buat. Aku tengah raya je. Maksudnya jangan duduk sekali dengan tok tua, jangan duduk sekali dengan family. Both side. Walaupun mu sewa rumah go 500, 1.5 susah senang dengan tok lelaki mu hadap lah. Mu jangan masuk bagi orang lain masuk campur dalam kehidupan berumah tangga mu. Kalau rumah tangga mu tok lelaki mu tak nak handle dah, how not lead the marriage untuk tempoh masa yang lama. Long term. Duduk di jauh jatuh lah benar. Mengerti nak pun nak jadi ugut jangan duduk lok kata kita. Dia kalau biar kamu kata kamu handai dinding lah dia. Kata dia pula yang duduk lok kok rek. Karma lambat kita balas lalu. Betul. Jangan video orang itu kita. Macam kat saat ni orang mengganggu rumah tangga kita ke apa ke. Saya nak tanya sikit pendapat Kak tentang orang ketiga muncul dalam hubungan dipanggil sebagai penyondol. Jadi punca keruntuhan rumah tangga. Jadi
Gapo Kak punya pendapat? Pendapat saya setuju. Sebab saya pun kena gitu juga. Ya. Saya royaklah sikit. Okey, tak okey. Tak apalah, waktu Pendapat lah. Tapi saya comel pada dia awak. Tengoklah saya siapa. tu Tak dah. apalah buta sangat. Memang buta sangat. Sorry TikTok. Tapi tak apalah. Lelaki baret pun. Ya. Muka dah habis dah. Tak ada kad. Tak gila lah. Okay, maksud gini. Kan ayat apa kepada penyondu tu mudah. Pada orang yang ketiga muncul dalam rumah tangga tu. Tak salah dia juga. Bukan aku nak backup dia. Rumah kita, kalau kita tak buka pintu, orang tak masuk. Orang Tino, bila berlaku ada orang ketiga gini, orang Tino kebanyakan dia tak seretuk lelaki dia. Dia tarik rambut Tino tu. Hey, seretuk lelakimu dulu. Mu tarik ke ling otak lelakimu dulu. Baru mu seretuk Tino tu. Apa mu nak seretuk Tino tu? Jangan maru. Contoh gitu. Jangan tes sama-sama lagi. Contoh. Aku tak backup dua-dua. Rumah kita, kalau kita tak buka pintu, aku tak buka pintu, mudah wisalah situ. Tak boleh masuk kau kalau aku tak buka pintu. Aku cekemah dek dalam. Ibarat kata gitu. Kadang-kadang dia dalam menyondur ni memang ada berlaku bibit-bibit dulu. Tapi kalau mu menyambut tangan yang menghulur, dua-dua pun macam sial. Contoh. Gitu. Tak kira jatuh Tino. Tahu lagi kalau Tino, dia tahu dah tok laki orang. Nak juga kau tok laki orang. Sedar dirimu tu dah tok comel. Senggol barang antik ni berkelas. Cabut Zizi. Jauh dia. Jatuh pula galak. Tak ada kait apa benda tu. Nanti dulu, nak sikit je. Jatuh pula tahu dah ada bini rumah. Apa yang boleh tebek kaca juga. Kau pak bini mung lah. Ada anak bini duk ngada boleh mu alas kau bini. Bini saya tak comel dah. Dia tak comel sebab mung tak provide dia. Mung tu kau pak dia semacam nak tahu ngada masa mana nak comel. Kalau tak kau pak mu kata tak layan mu pula atas katil. Dasar. Ni dia antara episod paling gila sekali Kalau tak tahu takut kena ban kod YT. Zizi ngajar aku. Zizi kau apa? Mastermind Zizi. Okey, faham. Memang gila Kak Mu memang gila. Tu aku cek dia kursi luar lalu dia. Mudah bonggak. Okey lah Kak. Okay. Jadi Kak banyak dah berkongsi pendapat, pengalaman pengalaman yang yalah tak kira lah pengalaman kita sendiri kau ataupun orang lain kau ada. Dan ni kita nak catch up berkaitan dengan pengajaran hidup. Jadi setiap gapo berlaku, setiap gapo ujian berlaku mesti ada pengajaran dia. Dak yang boleh kata ubah kehidupan kita yang lebih baik. Betul? Dak. Jadi lepas Kak lalui belakang tu, kata gapo perkara yang Kak nyesal tak belajar, kata tak belajar daripada awal. Maksudnya tak belajar daripada awal sebagai seorang wanita. Tak ada. I will never regret because life is a process and I'm still learning. Masa aku baca soalanmu tu, aku memang duk mikir gapo aku nyesal. Aku Tak ada nak royak ke? apa? Aku tak ada nak nyesal gapo sebab benda tu dah ditakdirkan oleh Allah dah. Betul. Dan aku learning. Gapo dia benar mundur suka. Sebab gini Hanif, kalau aku nyesal benda lepas dah, tak ada saya muar gini. Betul. Dan aku kalau kata aku nyesal kenal dengan ex-husband aku, tak ada anak aku 2 orang. Betul. Tak boleh nyesal. Tak ada benda yang aku regret. Cuma aku belajar dalam perkahwinan aku lepas, ego boleh membunuh sebuah perhubungan. Tak kira jatuh Tino. Aku tak kata aku jatuh juga. Jatuh memang ada ego. Aku pun ada ego aku juga. Since aku ada aku strong and dominant character. And aku sangat independent. Dan aku belajar memang. Sebab tak aku kena banyak ego aku. In relationship ni. Walaupun Zizi kata aku bodoh. Sebab aku belajar daripada lepas dah. Aku cuba untuk tidak ego. Walaupun apa on social media, outspoken gitu gini. Dalam hubungan aku ada orang yang relate aku boleh tahu aku lagu mana. Side aku sebenar. Betul. Dan aku menampak cakap
aku ada soft heart, empathy yang tinggi. I'm a loving person. Aku ada kasih sayang yang banyak untuk aku bahagi kepada seorang lelaki. Tapi kalau to appreciate aku ayat dah. Get lost. Dengar dulu. Aku observe banyak. Aku kat kaki once aku rasa enough. Macam kau lah. Sebelum aku delete the conversation, aku give up dari TT dulu. Rasain lo. Gimana ni? Lo ngatain gue. Lu ni ngatain gue. Rasain. Gue di sini aja kok masuk podcast. Anjay. Anjay. Maksudnya gitulah. Dalam hubungan tak boleh ego. Tambah-tambah kita orang Tino kena respect orang jatuh. Tak kira relationship. Sebab orang jatuh dia nak orang perempuan. Aku pula bukan jenis orang yang lemah lembut. Tapi aku belajar untuk kendor sikit aku punya backing. Mungkin kan ni nak ayat orang jatuh yang nak Tino yang hormat dia. Mu cukup tak kalau Tino tak hormat mu? Tak. Hormat lah. Hormat. Masing-masing hormat. Masing-masing hormat. Maksudnya kena saling respect. Macam kau ayat sani, orang jatuh nak penghormatan daripada orang Tino. Tapi dalam masa sama orang jatuh kena beri kasih sayang lah. Orang Tino dia okey hormat kamu kalau mu beri kasih sayang cukup ke dia. Sama juga orang Tino kalau mu nak dapat kasih sayang daripada orang jatuh, mu kena hormat orang jatuh. Itu aku belajar lah. Kena take to tango. Tak boleh macam kau saat ni lah. Tak boleh lah macam. Sebab bagi aku orang jatuh ada perasaan juga. Sama macam orang Tino. Dan ni kita duk nampak orang Tino ada perasaan duk. Orang jatuh pada perasaan jugalah. Macam sama-sama kejar lah. Kejar aku separuh, aku kejar mu separuh. Maksudnya kita akan bertemu di titik tengah. Dengan tujuan yang sama. Betul tak Abel? Kalau kita nak tujuan yang sama. Tapi kamu dah asyik. Biar orang jatuh lah kejar aku. Dia orang jatuh je sungguh kat aku. Jatuh belum lama. Fedak juga main duk tolak bunga semacam. Piti habis. So bunga 100. Paling-paling murah. 3 kutung. Ada coklat 4 butir. Ferrero. Tu kalau tak kira ngaju lagi. Tak kira bahagian ngaju nak kena puji. Allah support. Nak puju. Siapa kata boleh tak. Nak kena pujuk dengan barang-barang mahal. Janganlah. Okay. Lama-lama jatuh ke fedak. Dulu aku gitu juga. Okay. Kak kata dulu gitu juga. Kak nikah umur apa? 18. Umur 18? Okay. Kalau diberi masa, kata boleh putarkan balik masa pada umur 18 tahun, gapo kak nak royak? Kau nak nasihat tau, kata. Lama juga orang tanya nasihat saya kepada adik-adik. Bukan kata tak boleh kahwin awal. Dan I will never regret. Macam saya tak pernah menyesal saya kahwin umur 18. Sebab saya cantik gila awak. Itulah macam nak mampu. Macam nak mampu. Ni orang jatuh. Tapi beratur ramai-ramai aku pilih mu. Mu pilih orang lain. Mu memang bodoh. Okey tu je aku layak. Biar tu kan. Tapi nak gini. Saya tak pernah menyesal. Kalau saya menyesal, saya tak ada anak saya 2 orang saat ni. Kalau saya tak kopak lah ke mana awak. Bukan menyesal. Dia bukan pasal menyesal. Orang kata nasihat lah, maksudnya nak perlu improve kau ataupun nyesal. Maksudnya aku tak belajar kau ni dulu gini. Macam aku tak ada Hanif. Tak ada. Cuma pesan aku untuk budak-budak lo ni, sebelum nak berkahwin, fahami apa itu tanggungjawab. Lo ni kan banyak buku boleh masuk kelas, banyak social media di hujung jari. Sebab dulu aku kahwin tak ada ilmu juga. Kahwin sebab cinta. Memang kita akan berkahwin sebab cinta. Kalau Zizi tak cinta kamu, masa kena nikah dengan kamu, betul tak? Kalau mu propose dia, kita akan bermula dengan cinta. Once kita dah masuk alam perkahwinan, cinta tu tak perlu sangat pun. Dia akan tukar kepada tanggungjawab. Bila ada tanggungjawab, dia akan ada rasa empati kepada pasangan. Di situ dah timbulnya sakinah dengan mawaddah. Itu aku baca. Aku banyak membaca kalau marriage. Sebab aku nak betul banyak dari diri aku. Tak betul ni lah. Aku aku tak pernah salah ke ex aku. Even kalau dia ada tina lain pun mungkin banyak kurang daripada aku. Aku sibuk kerja. Aku tak masuk. Aku tak hidayah ke dia. Sebab tak koyak in future marriage aku nak backi benda tu. Betul. Gitulah. Untuk adik-adik, kalau rasa nak kahwin, dia jumpa dengan the right one. Jangan rasa macam kau kata pusing-pusing dulu. Jangan pusing lama sangat. Maksud aku, kalau aku tak si pusing dah, aku nak tunggu time yang main petik dulu lah. Aku cakap pusing juga aku pun. Tunggu tanggo lah. Tunggu tanggo lah. Tunggu tanggo biar orang main petik. Tapi kalau tak adik-adik, lama je orang tanya, kapo? Macam takut nak kahwin persediaan ke? Persediaan orang kata menghadapi rumah tangga dan juga asam garam rumah tangga. Jangan expect rumah tangga senang sokmo. Even mu kahwin dengan orang kaya. Betul. Mula-mula memanglah banyak hantaran boleh banyak ke. 150k buy one free two. Boleh lenggok lah. Boleh duduk 2-3 bulan duit tak akan habis. Mugi honeymoon ke apa. Sebenarnya
ujian rumah tangga tu bermula selepas pada tu lah. Mula-mula sedap lah. Kau 4 kali sehari pun tak puas lagi. Aku gitu juga mula ni. Jadi Tapi dalam lama kita akan ada anak. Kita akan tukar dah. Tak perlu sangat dah kasih sayang tu. Tapi bila kita payah tanggungjawab, kita kesian ke pasangan kita. Tino nak cerah semua. 4 kali semetar nak cerah. Aku gitu juga. Nak cerah semacam hari ni. Nak cerah kat orang baik. Nak cerah aku boleh kau esok pagi. Esok selek mata cakap nak cerah. Gila apa pun aku tak tahu. Tapi bila kita tengok seorang suami letih cari rezeki, kita akan timbul situ ihsan kita. Ihsan kita tu even tak ada spark dari perkahwinan kita. Kalau kita hidup lama dengan orang tu, pasangan kita lelaki perempuan, kita akan ada rasa sianya ke pasangan aku. Gitulah aku rasa sebelum aku decide untuk bercerai. Sianya dia. Macam kalau aku tinggal dia, siapa nak jaga makan minum dia? Tapi dia tak siap bukan aku. Astagfirullahaladzim. Macam gitu. Jadi kesimpulan dia, kalau rasa jumpa dengan orang kita sayang, kita kena buat maya istikharah, yakinlah. Jangan kata takut tak ada pecerah. Tak ada apa-apa minta cerah dia. Sebab macam aku tak nak expect aku kecerah 14 tahun. Aku akan expect aku akan hidup sepanjang hayat. Sebab aku pernah ayat kat asas aku. Bi jangan tinggal orang. Orang takut tak ada bi. Siapa tak tu. Dan Allah uji aku. Sebab aku macam aku bukan bergantung kewangan suami aku. Sebab aku ada kerjaya. Aku bergantung emosi. Terikat emosi. Siapa gue gitu. Tu apa ambil tu lelaki aku. Dengan caranya aduh. Tu. Jadi situ aku macam boleh duk macam sebab aku pernah gitu maksud kalau jumpa dia dengan jatuh tu follow the flow. Follow dia lah. Walaupun jatuh tu tak kaya pun it's okay. Rezeki kita buka selepas berkahwin, sama-sama usahakan. Itu lagi baik daripada nikah dengan orang kaya dia jatuh dung tak boleh terima keadaan hidup biasa dah senang mu tinggal tu lelaki mu. Not nice bagi akulah. Untung siapa boleh saya muak. Sebab aku dah menjalani perkahwinan tu, aku dah faham dah macam mana aku bukan duduk di pihak lelaki. Maksudnya aku siap kok jatuh dia penuh dengan tanggungjawab dengan keluarga, ibu bapa. Kelik dengan serabut dengan perangai kita lagi duk metok duit semacam. Dia panggil perangai mok-mok, dia faham belaka dah. Dak gapo tanggungjawab. Jadi kita lah sebab tak koyak macam jumpa dengan jatuh kita nak walaupun dia tak kaya tapi dia boleh beri keperluan penuh peti dengan makan ni lauk okey. Bertanggungjawab. Rezeki akan mari. Lepas ni jangan duk pusing gak benda tu. Gitu. Tu dah rezeki tu. Dah. Okey, ni kata soalan lah penutup lah. Kata sedikit bukan soalan juga nasihat. Nasihat terakhir bagi wanita yang ada di luar sana kata yang sedang dihina. Orang kata burn out lepas tu di body shaming, apa lagi gagal dalam rumah tangga atau hilang keyakinan diri. Hilang diri sendiri. Tak kira lah, keyakinan diri. Hilang keyakinan diri. Jadi apakah nasihat terakhir kepada view audience wanita di luar sana? Kat wildlife pun tadi saya ada tengok orang tanya soalan tu. Aku tak jawab dah. Macam kat pakai motivasi gitu lah. Kau buat juga job tu. Aku nak sambung ngaji kot psikologi. Nak cari duit waktu yang nanti aku tak tahu lah. Okay. Apa nasihat terakhir? Nasihat terakhir kau berdua dah ni. Okay, kalau ada kalau ada wanita di luar sana yang sedang dihina, di body shaming, gagal dalam rumah tangga dan hilang keyakinan diri, jadi gapo kata nasihat kepada wanita-wanita yang ada di luar sana? Jatuh berkali-kali tak apa. Tapi tiap kali jatuh bangun. Kita memang akan jatuh. Even aku sendiri pun hari ni molek, esok tu molek jadi posisi oyak. Sebab kita single mother, aku especially single mother lah. Kita single mother, kita penat pun kita teh sore, kita perah anak pun kita teh sore, betul tak? Hanya aku nak jeri. Tapi sebab tu Zizi ayat, hari ni okey, esok tak okey. Orang tengok follower aku dia peheh. Hari ni okey, esok tak okey. Sebab aku menanggung emosi aku sendiri. Masa aku letih, aku tak tahu nak goyak siapa. Aku letih ko, aku sakit ko, aku tetap kena bangun pagi hantar anak aku sekolah. Lepas tu buat konten, buat live. Hidup. Betul tetap kena hidup macam biasa. Kalau kata orang hina kita, tak ada orang berani hina aku lah sakat ni. Sebab memang aku tak berani. You know me. Saya muak. Okay, jangan biarkan orang hina kita.
kalau kata kita gagal dari perkahwinan kita, perkara pertama kita kena buat macam koyak, balas kesakitan kita tu dengan kerjaya. Cari duit banyak-banyak. Cek online banking, kalau ada 2 angka, jadi ke 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka. Orang tak kehina mu, walaupun duit bukanlah segala-galanya, tapi dia ni zamir duit. Orang hina kita sebab kita tak ada duit. Betul tak? Betul tak? Tak ada duit, duk nupai tok tua, duk nupai mak ayah. Sebab tu orang hina kita. Tak apa, jatuh, bangkitlah. Kalau kita ada anak, jadikan anak tu penguat kita dan cari gali ilmu sebanyak yang mungkin dari semua aspek. Belajar banyak perkara. Tak pandai drive, belajar drive. Tak ada kereta, belajar naik motor. Tak ada motor, belajar naik bersikar. Tak ada bersikar, belajar boleh pandai order Grab untuk pergi mana-mana. Tapi mula-mula sekali, kalau tak kerja, kena cari kerja. Tak semestinya kerja dengan orang ni macam-macam. Boleh buat affiliate, boleh nego, asal nak dengan toksik. Tak pandai buka beg kuning, belajar di hujung jari. Kena upgrade ilmu, belajar benda yang kita tak pandai, keluar daripada comfort zone. Jangan letak kebergantungan korang, especially jatuh. Sebab once orang tak kira dengan kita semua, family, parents, semua orang akan pergi meninggalkan kita. At the end of the day, saing baik, pasangan, anak sekalipun, kita tahu siapa mati dulu, siapa pergi dulu, na'udzubillah dak. At the end of the day, kita yang ada dengan diri kita, siapa kita mati? Kita. Sebab aku je peluk diri aku ni. Kita je peluk ayat. Gagal dalam relationship always. Panjang setahun kena 2-3 orang jatuh semua. Cannot go. Sama ada aku toxic ke, aku red flag. Aku rasa orang jatuh tu tak appreciate aku. Mungkin macam yang aku terlalu baik, aku terlalu memberi dalam sebuah relationship. Dan yalah, aku mungkin tak beruntung lagi lah aku. Yalah, betul lah memberi. Sebab kita dah rasa sunyi. Jadi kita betul-betul nak ada hubungan yang ikhlas lah. Macam kali jumpa toxic dah main-main. Toxic main-main dah. Sebab bazir masuk, buah masuk. Sebab aku pun bukan muda lagi 34 dah. Anak aku pun dah besar. Tak aku nak tobek gimari dating anak aku, tengok umur dia pergi dating. Tak comel lah Hanif. Aku bukan muda pedok. Sebab kat biasa nikah dah. Kalau tak biasa nikah lagi dah lain. Dia tak si bazir masuk. Kalau aku jumpa seorang tu, aku akan memberi yang terbaik. Tapi aku tak tahu orang tu ikhlas kau duduk dengan aku. Pedok. Itu payah nak detect. Payah lah. Tapi tak apa. Okey je. Teruskan usaha. Teruskan buat usaha. Sebab jodoh pun kena diusahakan. Betul. Rezeki pun kena usaha. Kalau jodoh tak kena kenangan usaha. dia, macam mana cinta lah. Kalau tak kenangan, tak cuba kenangan dia, tak whatsapp mana tahu. Cinta takkan berputih, betul tak? Cinta boleh dipupuk. Betul. Kalau tak kenal lah. Betul. Bukan ngawuk lah, tak kena kau tidur malam ni. Okey. Jadi terima kasih Kak Muar. Orang kata banyak panjang video ni. Panjang video ni, orang kata panjang storytelling terlalu, orang kata banyak sangat Kak bagi saat ni. Ada yang benda kita boleh ambil, dan ada juga benda tu kita boleh ambil jadi sebagai pengajaran. Jadi sebagai orang kata gapo, beringat lah. Beringat ada. Jadi setakat ni terima kasih. Saya nak terima kasih juga sebab Kak Sudi hadir kepada di Buah Dua Podcast. Buah Dua gapo? Buah Dua Podcast. Buah Dua Podcast. Buah Dua ke Buah Dua? Dua ke? Buah Dua Podcast. Jadi terima kasih. Ni podcast pertama ke memang biasa masuk bawah? Podcast kedua lah aku suruh. Kedua. Hari tu masuk dah ada. Merah podcast tu. Jadi terima kasih banyak. Dan itulah. Nak tanya lagi besok pakai Numi tak? Besok lah. Kau mana besok pakai? Toner pack. Belum ni pakai juga ni. Ni aku pakai ni. Kau ni buat apa? Tu cleanser ke? Pakai untuk? Muka. Ya. Muka kat minyak ke? Minyak. Tu? Pakai ni alhamdulillah. Okey, much better lah. Ya. Sabun dia ke apa tu? Dia sama ke dengan sabun dia ke? Function dia sama, cuma dia macam keluaran ke, macam edition. Tu cair. Ni cair. Buku gitu je lah. Dia sesuai untuk muka jerawat besar. Boleh. Jerawat, jeragat, oily combination, dry skin. Okey. Jadi terima kasih banyak Kak Muar. Ya. Jadi kita nak terima kasih juga kepada kita punya subscriber, audien kita. Jadi jangan lupa komen lah. Komen sikit dah. Mungkin ada nak share juga awak punya pengalaman pendapat kau. Dak mungkin kata sama dengan Kak punya pemikiran kau, pengalaman kau. Jadi itu saja Kak. Tapi saya nak sikit. Gapok saya royak ni, kalau tu YouTube dah. Kalau rasa tak boleh terima, jangan guna pakai. Tak semua saya royak ni boleh guna pakai untuk kehidupan awak. Betul. Awak kena sesuaikan. Sebab kita
Timeline beza-beza, takdir timeline berbeza-beza, berbeza. pasangan pun berbeza-beza, Kasut yang karakter. berbeza-beza. Kasut berbeza. Kalau suka boleh ambil, sesuai ambil. Kalau rasa tak boleh, tak payah ambil. Saya tak paksa awak ambil pun. Jadi terima dengan hati yang terbuka lah. Mana boleh ambil, saya pun tak boleh kot. Ada benda saya kecek macam kadang-kadang tak betul kot. Gitu. Okay. Jadi terima kasih belaka. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di next episode, episode yang keempat. Jadi insyaAllah guest kali ni pun menarik juga episode yang keempat ni. Nanti Kak jangan lupa tengok dah. Okay. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam, bye-bye. Stay tuned. Dua Podcast.